Okey, berita terkini sebar dedah maklumat peribadi adalah jenayah, kata Ketua Polis Negara. Wassalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. Aku nak baca artikel ni dan aku pun nak ada bagi pendapat tentang perkara ini nanti. Okey, jom kita tengok paparan ini. Menerusi harian Metro, yang mana Polis Diraja Malaysia PDRM menegaskan perbuatan menyebarkan, mendedahkan atau memaparkan maklumat peribadi seseorang tanpa kebenaran adalah salah satu perbuatan yang menyalahi undang-undang dan tidak boleh diterima dalam apa jua keadaan. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, pihaknya mengambil maklum kenyataan Menteri Dalam Negeri berhubung penyebaran maklumat peribadi seseorang individu di platform dalam talian. Beliau berkata maklumat peribadi yang dimaksudkan termasuk alamat kediaman, nombor telefon, nombor pengenalan diri dan maklumat keluarga. Perbuatan ini dikenali sebagai doxing, boleh disiasat di bawah beberapa peruntukan undang-undang sedia ada, katanya dalam kenyataan tadi. Menurutnya, siasatan boleh dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 130 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 serta Seksyen 507E ataupun 507F kurungan 1 atau 507F kurungan 2 Kanun Kesiasaan. Mengulas lanjut, Muhammad Khalid menegaskan bahawa prinsip perlindungan data peribadi adalah terpakai kepada semua individu tanpa mengira latar belakang, pandangan ataupun situasi semasa. Katanya perkara itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tindakan balas dendam, ugutan atau gangguan dalam talian. Sehubungan itu, PDRM mengingatkan orang ramai agar tidak terbabit dalam sebarang bentuk penyebaran maklumat peribadi serta mengamalkan etika dan tanggungjawab dalam penggunaan platform digital. PDRM tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang didapati melanggar undang-undang berkaitan selaras dengan prinsip kedaulatan undang-undang dan keselamatan awam, katanya. Tapi bagi aku dalam hal ini, memang dia nak fokuskan kepada agensi ataupun badan-badan tertentu lah. Tapi khususnya kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita sedia maklum. Macam pihak bank, khususnya pihak bank, banyak je melanggar undang-undang, menyebarkan maklumat-maklumat peribadi kita dengan orang kata, especially macam korang ini adalah sign-sign credit card ke, buat loan ke, orang pinjaman rumah ke. So kalau tak lulus tu, dia akan jual. Dia akan jual kepada agensi-agensi tertentu. Itu yang menyebabkan adalah ramai orang-orang ataupun someone yang akan call korang, tanya pasal buat insurans itu ke, buat bank ni ke, buat apa lagi. So korang yang mana tak pernah lalui perkara ini, korang boleh try je. Maksudnya korang register nama korang dekat bank yang terkemuka di Malaysia ni, try apply loan ke. Kalau sekiranya korang tak dapat, of course nanti korang punya data itu akan dijual as a backdoor business kepada agensi-agensi lain. Ini menyebabkan nanti korang akan terimalah panggilan-panggilan hangat daripada agensi yang korang rasa macam aku ni, macam mana diorang boleh dapat kontak aku ni? Insurans itulah, insurans inilah. Tapi macam mana? Apa tindakan pihak polis lakukan terhadap golongan ataupun agensi ataupun bank-bank ini yang mana sembrono je menjual data-data peribadi kita? Adakah kita ini masih lagi di bawah undang-undang, perlindungan undang-undang? Yang mana kalau kita lihat, dia ada maklumkan dalam artikel ini, dia akan di bawah akta perlindungan data peribadi 2010. Tapi sedangkan perkara ini dah terjadi begitu lama. So, apa tindakan pihak polis secara serius untuk membendung masalah-masalah ini? Adakah disebabkan ada perkara-perkara yang sedang berbangkit ini, baru nak keluarkan statement ini sekali lagi?
sepatutnya benda ini dah dilindungi begitu lama. Okay? Supaya kita sebagai orang awam yang tak pernah pun buat meminjam, okay, meminjam apa pun, ataupun mungkin disebabkan orang kata kita pernah register padu, mungkin ada segelintir orang dah dapat, okay, orang kata terima panggilan hangat daripada orang tertentu. Sebab di situlah data padu kita lebih detail kita isi, supaya kita mengharapkan kita ini akan dapatlah manfaat-manfaat dia, okay, berdasarkan data-data yang kita telah sebarkan melalui platform padu itu. Yang menyebabkan ada agensi-agensi yang lain, kalau call korang, dia akan tanya pasal hal korang peribadi tu yang begitu orang kata tepat. Okey, contohnya awak nak buat pinjaman untuk overlap hutang dan sebagainya tak? Jarang orang cerita pasal nak buat overlap. Maksudnya dia tahu keadaan kita, dia tahu keadaan orang kata kewangan kita, okey, komitmen kita bulanan itu, yang menyebabkan kita ini data ini disebarkan kepada agensi, ataupun biasanya agensi third party lah, yang mana bukan bank lah, dia macam membantulah untuk nak smoothkan kita punya orang kata permohonan untuk dapat manfaat loan dan sebagainya. Yang ini kebanyakan lah waktu ketika itu yang baru saja kita register padu, dan mereka ini yang akan call korang. Dan kalau diorang ni macam okay, ni reject, data ini reject sebab dia tak nak, so dia akan jual kepada agensi yang lain yang berkait ataupun tidak berkaitan. So benda ini bagi aku ada as a, orang kata, perbuatan yang kita tak nampak, dan benda ini sememangnya melanggar undang-undang. Aku rasa polis pun tahu, tetapi persoalannya tindakan apa yang pihak polis boleh lakukan keadaan ini. Sebab itulah kenapa aku berani cakap macam ni. Sebab aku ada interview ramai pihak di luar negara, khususnya di Hong Kong, di Filipina, tentang isu cyber security, cyber crime ini, yang mana penyebaran data-data kepada pihak-pihak ketiga daripada pihak orang kata bank sendiri, yang sendiri mengaku perkara ini terjadi as a backdoor business. Of course ada. Walaupun kalau kita lihat perkara-perkara yang melibatkan data di orang kata mobile game sekalipun pernah diceritakan. Aku pernah ceritakan dalam orang kata video-video sebelum ini. Penyebaran data-data ini, maklumat ini pun tetap ada. Sebab itulah korang boleh main permainan itu secara percuma. Sebab benda ni orang kata lebih mahal data korang itu daripada korang melanggan orang kata premium dekat orang kata game-game tertentu lah. Berbanding dengan data-data korang itu sebenarnya lagi mahal untuk mereka ini jadikan satu bisnes yang korang sendiri tak nampak. So itu berlaku di luar negara, malah dekat dalam negara juga ada perkara ini terjadi. Itu saja yang aku dapat komen daripada petikan harian Metro berkaitan dengan data peribadi ini, supaya korang sendiri aware dan tidak terlintas untuk nak lakukan apa perkara-perkara yang boleh tidak manfaatkan diri korang, untuk menjual data korang ke, semata-mata untuk korang dapatkan manfaat juga, ataupun imbuhan daripada pihak-pihak tertentu yang korang pun tak kenal, tak pasal-pasal nanti kan kena tangkap dengan pihak polis. Apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Rizwan. Assalamualaikum.